Jangan lupa bagi horn pula signal. Hai guys, so sekarang ni kita dekat IOI Putrajaya. Kita nak tengok siapa yang boleh jawab soalan kita dan dapat RM50. Apa pengalaman you yang paling memalukan bila you memandu? I kena horn sebab tu bagi sini. Terkejut bila kita dalam kereta tengah drive, tiba-tiba ada motor lalu, kita terkejut. Itu tu kita macam teralih sekejap. After lesen, bila nak masuk simpang tu ada kaku sikit. So malu suara horn. Ramai lah orang horn. Jalan tu biasalah, kadang kita tengok wave kan. Patah balik. Ada tak gaduh-gaduh orang ke? Kalau play kan, kadang play luar ni dia faham. You pernah dengar pasal bijak tak? Bijak? Yes, benar. Saya tak tahu, first time. Renew bulan-bulan kan? It's your 2 days years old. Risau ni, biasa tengok. Dia bayar installment. Orang kata is a good side ada plan installment lah dalam bijak. Bijak boleh renewal insurans, kereta, motor, tak kisahlah personal ataupun syarikat. Memang tengah survey insurance ke? Memang buat untuk syarikat company punya lah. So this is your RM50. Dia banyak-banyak. So jangan lupa korang boleh check bijak Renew korang punya road tax. Bijak, terbaik. Renew road tax dengan bijak. Korang jangan lupa renew road tax dekat bijak. So kita dah pun habis tengok dekat IOI Putrajaya. Oh lah, tapi kan korang rasa game bijak ni patut ke mana pula? Korang boleh komen dekat bawah, okay? Komen dekat bawah. See you there. Renew dan banding insurans dengan bijak.